So ini adalah Realme 16 yang terbaru. Wow, tak adalah baru sangat. Tapi apa benda aku boleh kata korang semua, telefon ni antara telefon yang dengan seni bina yang paling clean yang korang boleh dapatkan dekat market sekarang ni. Let's talk about it. Dengan design kamera horizontal macam ni memang nampak minimal tapi ada taste. Tapi benda yang paling menarik bagi aku pasal phone ni adalah bateri 7000 mAh dia. Selalunya phone bateri gajah macam ni tebal nak mampus, macam batu-bata dah senang kata. Tapi Realme manage untuk kekalkan ketebalan 8.1mm dengan berat 183 gram je. Bak kamera pula bagi aku dia okey je, walaupun dia hanya ada satu kamera je kat sini. Walaupun kau nampak macam ada 3 kamera, tapi sebenarnya ada satu kamera je, iaitu 50MP Sony IMX 852. Gambar dia bagi aku cantik jugalah. Tapi benda yang kelakar kat sini yang paling berguna adalah dia punya selfie mirror dekat belakang kamera bar ni. Yes, dia orang letak cermin fizikal kecil kat sini. Kalau korang tengok kan, bunyi dia macam gimmick tapi agak berguna lah kalau kita nak ambil gambar muka sendiri macam ni and just take. Cuma itulah apa yang aku tak faham pasal phone ni, dia tak ada ultra wide. So kadang-kadang kita nak ambil 05 kan, memang best lah, tapi disebabkan dia tak ultra wide satu kamera dia macam one time je, which is not a bad thing, tapi agak disappointing lah kat sini. Dan lagi satu benda yang bagi aku agak underwhelming kat sini adalah chipset dia. Dia pakai MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Untuk kegunaan harian macam scrolling dan juga gaming casual macam Mobile Legends memang tak ada masalah. Smooth je. Tapi kalau korang expect nak main game yang macam a bit heavy dah kan, macam Wuthering Wave, I don't know, Genshin Impact, kalau game tu still relevant, this phone boleh main tapi not on higher level lah kat sini. Lagi satu, dia punya pengecasan pun taklah maju sangat, 60W je. Tapi okey lah untuk phone bateri 7000 mAh, dia mengambil masa dalam 70 minit untuk charge penuh daripada 0% tu. Tak lambat sangat, tak laju sangat. Bagi aku is good enough lah kat sini. So overall bagi aku Realme 16 ni okey je kalau korang ni normal user yang nak memfokuskan pada design phone yang lawa. Bateri besar gila, rekaan minimal dan nipis, screen yang terang dengan kamera yang okey je. Realme 16 might actually be your phone. Tapi itulah, tu pandangan aku lah. Sebenarnya ada banyak lagi pilihan, cuma nak kena lie, design phone dia memang lawa tu. But yeah, that's Realme 16 for you guys.